Alhamdulillah, sil bulan ni cecah juga 100,000. Alhamdulillah, tahniah mam, tahniah mam. Aduh, mam, tolong mam, tangan mam. Kenapa? Sakit lah. Aduh, sakit ni. Mam, saya balik dulu mam. Nanti tolong tunjuk switch ya. Nak balik dah? Nak balik dah. Okey, baik. Boleh. Macam mana dia boleh sampai? Mam, ya Allah, handsome je mam hari ni mam. Jom selfie mam. Selfie? Ha, Imam ambil gambar eh. Boleh. Mam, kenapa sedih ni mam? Sabarlah cik, bukan tak nak bayar. Sales pun tengah kurang sekarang ni. Ada rezeki nanti insyaAllah saya bayar. Bukan dengan sales 1,000 ke? Itu sale je. Lepas tolak itu, tolak ini tinggal 1,000 je. Itu tak termasuk nak bayar komitmen lain lagi. Kadang-kadang bisnes kita slow bukan sebab tak ada sales, tapi sebab pengurusan tu yang lemah. Cash flow tak jaga, untung tak nampak, lepas tu cash reserve pun tak ada. Kalau nak belajar macam mana nak urus bisnes, bina bisnes dengan bersistem, saya suggest belajar dengan Dr. Abdul Basit. Dia ni real guru bisnes yang buat real bisnes. So, proven result. Ha, dengar tu mam. Nah, saya beransur dulu. Apa dia ni? Biasalah mam, bisnes tengah slow.